Kita nak tengok lah, it's gonna be fun ke tak? Bye je, kita berpisah kat sini. Lepas kita dah sampai. Kenapa lah tengok seorang ni hujan? Tak payahlah dah ODD hancur. Arab Cuisine. Hey guys, Assalamualaikum, it's me Faisal and welcome back to my channel. Macam korang tahu, this is a video Jeju part 2, which is kita akan menjelajahi area selatan Jeju guys. So sebelum tu kita sarapan dululah untuk penuhkan tenaga kita. Vlog kali ni Safa akan jalan berseorangan you guys, tak ada Syaza. So make sure korang like, subscribe and turn on notification jam biasa. And kalau korang suka video Safa macam VO ni, actually Safa tak sempat nak buat opening. Korang suka-suka je lah video ni. Lupa pula kita nak review dia punya buffet untuk sarapan. Actually mostly tak halal, jadi Safa ambil ini je. So guys, Safa tak ambil banyak. Dia omelette dan juga dia jadi orang Korea. Pickle. So guys, kita nak rasa dia punya omelette dulu. Macam sedap. Tada! Yup. Oh, the cheese. Yup. So guys, hari ni Safa seorang. Syaza tak ikut. Safa pergi seorang-seorang dengan KKD punya tour. So kita nak tengok lah, it's gonna be fun ke tak? Jarang nak independent kat luar negara. Tapi Safa lagi suka tak ada Syaza. Dia nak usia jodoh. Yelah, mungkin kita tak ada jodoh lagi sebab kita selalu berdua. Dia nak opa. Nak. Sedapnya pancake ni. So I nak enjoy my breakfast dulu. Kita sambal kat dalam bas ke Grandport. Bye je, kita berpisah kat sini. Lepas kita dah sampai. Bye. Syaza hantar pergi sekolah. Okay guys, so bermulanya kita without Syaza. So Safa yang paling awal masuk dalam bas ni. Safa tak tahu kenapa Safa jadi Melayu yang tepati masa. So kalau korang tengok cuaca cantik je kan. Cantik sangat-sangat, windy-windy gitu. Lepas tu kan sampai je tempat dia, tiba-tiba so guys, kita okay, tempat dia okey lah. Tapi a bit foggy sikit. Guys, melaporkan kat sini cuaca guys. Ya Allah, makin lama makin lebat. Look at that. Saya rasa gimana atas ni? Asalnya pergi tempat lain kot. Sejuk. I punya seluar kan dah basah dah. Kasut I jangan cakap lah, memang dah basah babe. Baru je cakap janganlah basah kasut. Kita tak bawa kasut spare. Itu dah basah pula. So atas ni ada tempat duduk, taman-taman sikit. Gitu. Tapi dia lawa. Sumpah lawa. Hari ni punya outfit musnah ya guys. I tak tahu dah berjadi. Kasut I basah, luar dah basah hampir separuh. Wih, lebat gila guys. Makeup dia cakap dah ada air-air hujan je.
dah membazir dada ni dekat payung. Baju hujan. Semua kena beli dah. Sebab kalau tak beli air basah. So guys, ni pokok cherry blossom. Tada! Tada. Kasut air dah memang bertakung air lah. So dia bawa tour lah. Okay. Ni pergi waterfall. So now nak kena naik jambatan pula. Kenapa lah saya sorang ni? Kenapa? Habis dah OTD semua habis. So guys, kita belanja views lah. Tak nak sedih-sedih lah. Oh, dah ada attention lah bawah tu. Wah, tu macam sagil. Ish, tinggi juga. Naik. So guys, ni lah waterfall dia. Waterfall jambatan dia. Jom balik. Tengok ni balik. I tak bawa bag guys. Saya tinggal tawakal dalam basuh. Nasib baik ada Chinese Malaysia lah. Dia oversleep. So dia tiba last minute dia datang duduk sebelah I. Tak macam, oh okey lah. Boleh lah cakap. Kalau tak I diam je lah. Sebab masa semua Australia. Ya. Ni pergi mana pula ni? Kenapa tengah bawah? Kita pergi mana? Malas pun nak tu bawah ni atas pun lah. Oh, dia punya waterfall dekat second floor lah. Betul bawah ke? Sebabkan kita kena buat konten, kita turun jugalah. Oh, dari sini lagi lawa lah. Tepi je lah. Kita jemput waterfall dia. Guys, kalau boleh mandi ni bestnya. Guys, dia kata waterfall yang kecil tu kat bawah tu. Kan macam mana nak turun. Nanti kan nak kena naik balik. Ya. So, rasanya dari sini dah nampak dah. Kita pergi ke first waterfall. Tengok dekat dia. Macam air sagil lah. Korang nampak tak? Tengok. Sana. Relax. Waterfall. Jom kita jalan lah guys. I nak tunjuk my outfit. Outfit I dah macam ni guys. I tak tahu. I rugi kalau I dah datang I tak turun. Jadi inilah kita tangkap gambar dulu. Guys, sinilah guys. Ala-ala sagil gitu. Tapi tak nak mandi. Waterfall dia kat belah sana. Saya rasa nak naik atas lagi tu. Tak tahu. Saya rasa naik sana. Guys, ni lah waterfallnya. Sorry. Asyik kita laju. Okay guys, kita singgah ke kanol apa tak ni. Inilah. Tempat ni cantik kalau tak hujan. Kalau hujan kat sini lah. Berpayung-payung. DJI ni pun dah hampir basah lah. Bertitik-titik air. Safa bagi rating tempat ni 10/10. Wajib pergi kalau pergi Jeju. Guys, tempat ni besar gila kan. Ni tempat yang keempat. Which is saya terus letak dalam ni. So guys, sini ada kebun teh. Kebun teh Ni kalau tak hujan ni cantik ni. Tengok tu guys. Ni ada pokok-pokok dia. Kalau dia blooming ni lawa. Actually tempat ni besar sangat-sangat tau guys. Di bawah dia ada souvenir shop, ada workshop, ada kedai teh yang macam jual-jual lah gitu. Ada green tea, anything semua. And ada souvenir juga. Tapi belah atas ni adalah Innisfree Jeju House. Selain daripada skincare, dekat atas ni ada cafe dan juga
Apa Safa tak tahulah. Korang tengoklah video ni. Okay guys, kalau Safa ada bawa Syazah, mesti Safa ada OOTD dekat sini. Dah lah lawa cantik pula tu, tapi disebabkan OOTD kita pun hancus, jadinya kita termenung je lah dekat tempat ni ya. Sini pun dia nak gambar, aku malas kaki tak ada. Dia cantik. Plus kita dah barai guys, tengok muka kita dengan bajunya, dengan kasutnya dah basah. Tak payahlah nak OTD hancur OTD kita. So guys, dekat dalam ni ada Innisfree guys. I nak bagi tengok dalam ni Innisfree dia apa. Tapi tak ada je kot, boleh nak tengok je. Kita kan sejuk sangat. This one Innisfree. Macam masak. Untuk sesiapa yang peminat Innisfree, korang memang patut datang sini sebab ada semua Innisfree guys, yang viral-viral semua ada. Tapi disebabkan Safa tak berapa sangat dengan Innisfree, so Safa tak belilah apa-apa. Jadi dia ada juga workshop untuk sabun semua tu tau. Kawan Safa tu pun dia masuk situ pun sebab nak collect stamp Jeju House je. So Safa tengah tunggu dia, and Safa enjoy lah the moment walaupun hujan. So kita ala-alah gini. Bila Safa fikir balik kan, kalau travel seorang-seorang ni kan memang useless sebab tak ada orang yang teman kita untuk takut gambar, nak layan kita semua. Time ni kan I baru rasa I appreciate Syazah. Kalau nak kata I akan repeat tempat ni, yes I akan repeat sebab tempat ni cantik-cantik sangat. I bagi 10/10 kalau tak hujan guys. Memang cantik sangat. Memang I akan repeat lagi, and I akan bawa my parent untuk datang sini. And I doakan pada korang yang tengok video I ni, korang akan jejak juga kaki ke Jeju pada tahun hadapan. Amin amin ya rabbal alamin. So I wish you all untuk berjaya dalam hidup. Tiba. Amin. Semoga yang baik-baik untuk korang juga. Amin amin. So guys, tak tahu. Dah pukul 2:30. And kita kena kumpul kat bar pukul 3 petang. Tapi I rasa macam nak balik hotel je sebab dia punya cuaca korang tengok. Mendung gila hujan renyai-renyai. I punya OTD dah tak jadi OTD dah. Dah tak cantik dah. Semua orang punya OTD dah jadi tak cantik dah guys. So now kita nak tunggu ada kawan. Dia tengah beli Innisfree kat dalam ni. I sangat tak rasa macam pening lah. Bila shoot seorang-seorang ni I tak ada OTD, I banyak video je guys. So korang, hopefully korang sukalah. Tu je nak cakap. Ini adalah last tempat yang kita visit dekat Jeju Selatan ni. Nama dia Ewo Street Cafe. Tempat ni memang popular dengan kafe-kafe yang estetik ala-ala Korea vibe gitu. Sebab kita memang kat Korea. Tapi disebabkan kita pergi hari biasa, so tempat ni banyak kafe yang tutup tau guys. And plus hujan pula tu, memang sasar lah kafe kat sini. Memang tak ada orang, jadi dia orang memang tutup. Angin tepi laut ni memang tak boleh buat bincang guys. Memang sangat-sangat kuat. Kalau korang dengar dalam video Safa ni, memang bunyi angin daripada suara Safa tau guys. So disebabkan kafe ni banyak tutup, yang dekat sini je kafe ni buka. Tapi dia wajib untuk beli seorang satu air guys. Kalau tak boleh masuk. Tapi bila I fikir balik, masa kita pun tak banyak. Jadi I fikir I tak nak beli, I tak nak lepak. Lagipun tempat dia cuaca pun tak cantik kan. So I rasa I tak berbaloi pun untuk I beli kopi untuk I. Lagipun mahal. Kalau korang jalan sini, korang wajib untuk jalan sekitar dia juga. Sebab banyak kafe-kafe yang cantik, and korang boleh OTD kat luar. Sambil nak tunggu bas datang, Safa singgah lah souvenir shop ni. And Safa rasa dekat sini pun lebih kurang juga harga dia mahal guys. Mungkin dia tahu tempat tauri turis. Macam cantik, macam tak cantik.
Guys, aku macam nak beli yang this one. Yang ni dia macam ni sikit. So, this one tak comel. Ni comel. Tangerine. Saya nak ambil ni satu. Ish, macam limau betul. Ni sampai 3,000. Besar. Apa 3,000? Walaupun I rasa kedai ni mahal, tapi I beli jugalah sebab dah last stop dah untuk kita balik ke hotel. So I belilah beberapa. Kita damage berapa korang tengoklah harga. Gitu. Tengok. Siapa dah macam tak tahu. Dah macam-macam makcik pun ada juga. So guys, kita makan Assalam Arab cuisine. Sedapnya bau. Mango lassi. Sedap ah. Boleh tak? Tapi dia tak cukup milky. Ni samosa. Ni apa nama? Hummus. Oh. Ni ada sup, ada kentang. Kita punya belum sampai. Ish, busy nampak. Busy lah buat kerja. Ni lamb mandi, samosa, hummus. Ni chicken mandi, french fries. Makan-makan. Cepat. Makan-makan. Okay guys, untuk kedai ni Safa bagi rating dia 10/10 sebab semuanya sedap, plus memang halal ya. Tak ada was-was sebab dia buka azan, orang dia pun memang India Islam, ada certified halal lagi. Safa tak sempat nak tunjuk dekat sini, tapi kedai ni halal and ramai Indonesia, Malaysian datang sini makan. I paling recommend yang I makan ni lamb nasi mandi. Sedap dok. Untuk harga pula untuk 3 orang makan, tak silap I kita bayar dalam 70,000 won je. I rasa murah sangat-sangat. Disebabkan tengah hari tadi I makan, dia punya mahal tu agak-agak lah. Seorang je makan pun dah 70,000 won. I makan biasa-biasa je guys. Tapi I tak sempat lah rekod makan sebab memang hujan kan. Lepas tu I tertinggal DJI baiklah pula dalam bas. So itu sahaja kita punya vlog kali ni, Jeju Part 2. Kalau korang suka sampai VO macam ni, korang komen kat bawah. And see you guys in the next video. ABCDFG, goodbye.